Hai semua, saya Natasha di sini. Dunia kecergasan penuh dengan kisah-kisah hebat yang datang dari seluruh pelosok dunia. Daripada atlet terkenal sehinggalah kepada orang biasa yang memilih untuk mengubah rutin harian mereka. Setiap kisah membawa tujuan yang unik. Hari ini, kami ingin memperkenalkan Daria Castaneda, seorang gadis muda dari Colombia berumur 19 tahun yang sedang menawan hati ramai orang dan memberi inspirasi kepada ribuan orang dengan dedikasinya dalam dunia kecergasan. Daria semakin dikenali di media sosial kerana tenaganya yang sangat positif, latihan-latihannya yang bertenaga, dan gambar-gambarnya yang menakjubkan yang bukan sahaja menunjukkan tubuh yang dibentuk dengan usaha gigih, tetapi juga semangat yang sangat berdaya tahan. Dalam zaman di mana semakin ramai orang memberi tumpuan kepada kesihatan dan kualiti hidup, dia menjadi contoh sebenar yang patut kita ikuti. Namun Daria tidak berhenti di situ. Apabila dia tidak berada di game atau mencipta kandungan motivasi, dia juga menikmati pelbagai minat lain. Dia sangat suka menunggang kuda, merasai debaran apabila menunggang motosikalnya, dan juga bermain bola keranjang pada masa lapangnya. Seorang gadis muda yang penuh dengan semangat dan bakat, dia membuktikan bahawa keseimbangan antara hobi dan gaya hidup sihat bukan sahaja mungkin, malah sangat menginspirasikan. Bagaimana pula dengan anda semua? Seronok tak kenal Daria hari ini? Kongsikan dengan kami di ruangan komen sama, ada anda sudah lama mengikuti dia atau ini adalah kali pertama anda mendengarnya. Jangan lupa untuk melanggan saluran kami supaya anda tidak terlepas kisah-kisah menarik yang lain. Dan pastinya, tekan butang suka untuk sokongan anda. Jumpa lagi, selamat tinggal.